Seri Anwar Ibrahim kalah kes. Nampak? Datuk Seri Anwar Ibrahim diperintahkan untuk membayar RM50,000 kepada Yusof Raute. Apa ni? Bayaran apa ni? Apa yang berlaku? Kalau kita tengok pada orang kata persepsi yang berlega-lega ni, macam-macam apa. Ada yang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah kes. Ada yang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim bayar ganti rugi saman. Macam-macam lagi lampau. Yang sebenarnya adalah sebelum ni Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memfailkan rayuan untuk membawa 8 persoalan undang-undang ke Mahkamah Persekutuan. Namun beliau sendiri juga telah menarik balik rayuan tersebut. Dek kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menarik balik rayuan inilah yang menyebabkan Mahkamah memerintahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membayar RM50,000 kepada Yusof Raute. Kos prosiding, kos guaman bukanlah yang menentukan menang ataupun kalah kes. Sebaliknya, RM50,000 ni adalah kos guaman yang perlu dibayar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab tarik balik rayuan tu tadi. Jadi hampa sekarang ni bukanlah isu menang ataupun kalah. Sebaliknya, kos yang dibayar oleh kerana menarik balik rayuan sedangkan proses mahkamah sedang berjalan. Jadi hampa janganlah cepat sangat terpedaya dengan dakyah-dakyah ataupun persepsi-persepsi murahan yang dibawa oleh insan-insan terpilih ni. Wallahualam.